Harap KJS sekarang lah ni mempertimbangkan lah tuntutan rakyat ni, urut dulu sikit pengeluaran ini. Barang yang sangat penting. Sebab apa? Sebab sekarang lah ni ekonomi lah ni tak menentu. Tak menentu. Jadi akaun fleksibel, akaun 3 tu kebanyakan ramai yang kata baki tu kosong tu. Tak ada dah nak ambil. Jadi nak ambil mana PT duit ni untuk sara hidup ni. Baklah ni barang naik disebabkan oleh kenaikan bahan api. Kenaikan minyak petrol, kenaikan minyak diesel yang berterusan naik. Tapi memang KJS akan kawal semula lah. Sebab ni berikut